Jumaat 9/11. Ini order pertama aku untuk tahun 2026. Dah lama aku cuti berehat ni, dekat 3 minggu. So aku start balik Cedok Lala hari ni. Jom kita tengok berapa kita dapat. Ni order pertama ni dekat Kinara, pergi ke stesen 16. Harga teruk lah sekarang ni. Tak tahulah, cubalah macam mana cari harga yang best-best. Kita Cedok. Let's jom. Kedua, daripada sini pergi ke Aurora 4 km, RM12. Aku ambil sebelah jalan dekat, dan jackpot lah ni. Jom pergi hantar. Kita daripada Bukit Jalil tadi pergi ke ini Shopee Express dekat USJ sebelah dengan Maidin. Lepas tu nak kena pergi ke stesen 16 pula. Tunggu customer turun jap. Keempat, daripada USJ pergi ke Motel Damansara. Aku nak kena hantar yang ni dulu ni, stesen 16 baru pergi sini. Jom. Ini first job aku tadi. Dah drop dekat sini rumah dia, stesen 16 PJ. Nak pergi ke Motel Damansara pula. Jom, lepas tu pergi maybe rehat jap, solat Jumaat. Bye. Yang ada satu order ni dekat Tropicana Damansara Kim. Pergi ke Mutiara Damansara juga. So aku ambil lah. Lalang ke perjalanan kan. Ini order kelima kita hari ni. Mari kita. Maldives. Wow. Ini security yang cakap ini Maldives punya orang. So turun. Oh, okay, alright. Tadi job kat sini tadi 5 minit je sampai RM13. 2302, betul? Wah, you sudah tahu Oh ya, bagus Ayu. So lama kerja sini? 2 tahun. Tara balik? Tara rindu? 10 tahun nanti balik. Tara rindu kampung? You mana? Nepal? Job kelima ni kat Motel Damansara. First drop tadi dalam 3 kilo je lah. Aku nak break kejap solat Jumaat. Lepas tu sambung balik lepas Jumaat. Oh, kita rehat sekejap. Ni dekat Mas Surau Jumaat Motel Damansara. Lepas Jumaat kita sambung. Tak orang asli. Order pas solat Jumaat. Ini dekat First Avenue, Bandar Utama. Ini free pentas dulu. Ini order pergi ke Salak Selatan, RM18. Aku nak cari satu lagi order. Jom. Aku sekarang dekat Pelangi Utama, kat Damansara ni. Nak pergi ke Glomax TTDI. Orang ni cakap wah dia bocor. So aku cepat. Barang ni. So aku nak pergi cepat ni. Bye. Order tadi Pelangi Utama dah sampai. Dekat dia 3 kilo RM12. So aku nak pergi next order sekarang ni. Nak hujan ni. Settle order ke-7 kat Taman Surat Selatan daripada Orang Utama. Aku nak cari lagi 3 order lah. Sebab sekarang ni baru 7 order RM82. So nak kena cari lagi 3, cukupkan 10. Cukup 100 je hari ni. Jom. Order daripada Salak Selatan ni ada durian, hantar durian pergi ke Pavilion, ke Jalil. Dalam 4 kilo lah, RM20. Jackpot. Jom. Order ke-8. Tak tahu pergi tempat apa benda. Tekan-tekan tak nak buka. Metro Live Version. Dia mesti ada mainan ni tempat ini barang ni. Ini barang ni. Atas dia Hair Bar Salon. Okey. Tak tahu nak sambung ke tidak. Ni nama dekat-dekat ni. Carilah job ke-8 settle, job ke-9 pula. Ngam-ngam last order tadi dekat Pavilion sana. Aku hujan. Sampai rumah hujan lebat pula. Dapatlah ini 8 order, total RM96. Jadilah harga pun sekarang dah makin teruk. Tolonglah buat sesuatu wahai dalam mood. Tolong.